Masa tu, saya rasakan yang jiwa Haruki seolah-olah melayang. Kami dah bekerja dengan baik selama ni. Apa sebabnya? Saya tak faham. Ini memang ultra mengecewakan. Saya tak pernah rasa macam ni. Apa sebenarnya yang saya rasakan ni? Haruki, awak tak apa-apa kan? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 95, 94. Apa ni? Janganlah cakap saya macam tu. Maaf. Tapi kalau awak letih sebelum kerja malam, nanti awak rasa lapar. Tapi saya perlu segarkan diri. Macam tu ke? Dah, jangan terlebih-lebih pula. Okey. Baik, Yoko Nakashima berada dalam keadaan berjaga. Berseronoklah kerja malam. Okey. Awak jaga diri ya. Jaga diri juga. Nak berjanji temu lah tu. Ada sesiapa kat sini ke? Cik Baku? Bukan. Dia dah terus balik tadi. Raksasa? Saya lapar sangat. Boleh bercakap? Saya rasa macam tak sedap lah pula. Apa ni? Jauh. Natik! Apa ni? Penjarakan? Ajal! Duit masuk untuk makan. Masa untuk makan. Selamat petang.
Nama saya ialah Kanegon. Yeay. Hello. Saya Haruki Natsuka. Tunggu sekejap. Kenapa awak makan semua ni? Yang itu bukannya makanan, tahu tak? Nanti perut awak meragam. Tapi perut saya ni lapar sangat sampai rasa nak pengsan. Macam awak nampak, saya ni memang jenis yang makan duit. Yang awak makan tu pingat, bukannya duit. Cepat muntahkannya balik. Mana? Mana pingat tu? Tunggu kejap. Ada. Betul lah. Ada. Baiklah. Awak jangan bergerak ya. Kejap je ni. Kejap je. Mari sini. Itulah je. Betul lah. Saya gurau je. Siaplah awak. Siaplah awak. Maafkan saya. Saya minta maaf. Minta maaf. Jangan bergerak. Duduklah dia. Diam. Tak boleh. Apa tu? Ini akan membantu penghadaman, Kanegon. Baiklah. Seterusnya. Mari kita buat betul-betul ya. Buat betul-betul. Tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Aduh. Aduh, masih tak boleh juga. Macam mana ni? Sabar, Haruki. Duit-duit tu betul-betul penting ke bagi awak? Saya dah cakap bukan duit lah. Itu pingat Ultra. Encik Zack bagi pada saya. Dan ia benda yang berharga tau. Encik Zack? Mungkinkah yang awak maksudkan tu lelaki berbadan besar yang ada tanda Zack kat badannya tu? Awak kenal ke? Bila saya makan pingat-pingat tu tadi, ia terus bergambar kat dalam kepala saya ni. Saya nampak awak jerit Ultraman Zack! Itulah yang saya nampak. Kawan awak ke tu? Dia lebih kurang macam tu lah. Muka awak tu bangga ke? Kenapa ni? Ultraman Zack, wira dari Nebula M78, iaitu suatu tempat yang terdapat di planet cahaya. Habis tu kenapa awak jerit Zack? Kuat-kuat macam tu. Kami berdua dah pun dikalahkan dalam pertarungan pertama kami melawan raksasa. Apa? Bangunlah, makhluk bumi. Tempat ni, Kalau awak dan juga saya bersatu, kita boleh kembali bertarung. kita boleh kalahkan raksasa dan lindungi orang lain kan? Ya, kita akan lindungi. Tapi, untuk kami kembali berlawan lagi, Encik Zack dan saya bergabung menjadi satu. Wah, hebatnya. 0-7 Leo. Jay! Aku seru supaya kamu agar lafaz namaku, Ultraman Zack! Ultraman Zack! Ultraman Z. Alpha Edge. Pertukaran pertama kami ialah Alpha Edge. Guru Zero, Guru Seven, Guru Leo. Gabungan kuasa mereka semualah yang kami gunakan untuk bersatu. Banyaknya guru awak. Saya pun ada fikir macam tu. Bentuk wujudnya menggunakan seni bela diri angkasa. Saya menggunakan karate sebab bentuk ni yang paling mudah digunakan. Hebat. Pancaran Zestium! Nanti, maksudnya Haruki, awak Ultraman lah ya? Baru nak faham? Baiklah, tekan awak tu hampir tepat juga. Hebat! Haruki ialah Ultraman rupanya. Hebat! Sudahlah, nanti orang tahulah. Sudahlah tu, berhenti. Saya rasa Kenapa ni, Kanegon? tak sedap badan. Kau okey ke? Aduh. Wah, nasib baiklah. Tapi, kenapa? Yang tiga ni untuk saya jadi Alpha Edge. Takkanlah sebab saya bagi tahu awak pasal Encik Zack tadi. Hei, ada orang kat dalam ni ke? Kapten, habislah. Kanegon cepat menyeruk. Kenapa? Saya ada dengar bunyi orang bersin tadi. Awak ke? Mungkin ada debunga dalam udara tak? Ya ke? Rasa okey sikit kan? Ya. Oh ya.
Kalau bersin tu, tutuplah mulut awak. Okey. Dan juga, apa bendanya ni? Kapten perasan ke? Kenapa pula tak? Apa bendanya ni? Beg tidur saya. Beg ni memang selesa betul lah, Kapten. Ya ke? Jangan membuta masa kerja. Okey. Saya akan bersedia di bilik utama. Nampak menarik. Scavenger, Wyndham dan juga King Joe. Akhirnya kita semua berjaya juga menentang raksasa. SC-3 King Joe, iaitu robot custom storage. Pendukung Pandanium, tembak! King Joe, robot custom storage, mod pecahan. King Joe, custom storage, mod tank. Ia dibina daripada sebuah robot angkasa yang memang berkuasa. Kuasanya sukar dipercayai. King Joe, robot custom, mod robot. Kalau kita terus melakukan peningkatan, akhirnya kita akan melebihi Ultraman. Proses pembuatan pinggan Ultra teruskan buat kerja dengan bagus. Ultraman Puzzle Swatch. A huge team-up of Ultra heroes and kaiju. Over 60 featured characters. Assemble your own personalized team from characters across the Ultra series. A super easy puzzle game. An explosion of special moves and combo attacks. Combine powers to solve puzzles and maintain peace throughout the universe. Ultraman Puzzle Swatch. Available now. Awak ni besar dan beratlah. Kepala awak pun besar. Boleh tak awak bergerak sikit? Saya dah rasa lapar lagi lah. Oh, nombornya semakin menurun. Kalau nombornya turun sampai kosong, saya langsung tak boleh bergerak. Teruk macam ni. Kosong. Awak tunggu kejap. Tak adalah banyak. Awak makanlah. Terima kasih. Sedapnya. Kalau tak cepat awak akan hadamkan pinggan Ultra. Saya akan ceritakan pula pasal Beta Smash. Baiklah. Ultraman Ace. Paddle. Ultraman Z. Beta Smash. Pertukaran kedua kami pula, lepas saya dan Encik Zack berjumpa, ialah dalam bentuk Beta Smash. Abang Ace, Abang Taro dan kuasa Abang Ultraman digunakan untuk pertukaran ni. Lelaki merah tu, ya? Bilik, awak tahu ke? Mungkin imajinasi saya. Oh. Dibandingkan dengan Alpha Edge, tahap kelajuan kuasanya agak perlahan sedikit, tapi ia memang kuat. Kuasa bertarung yang sangat berkuasa. Dia dapat bertumpuk. Stasiun apa? Torehan api naik! Hebatnya. Terima kasih. Ya. Ya. Potong, Serap. potong. Siapa pula lagi ni? Cepat sikit. Maaf. Hai, penatnya. Saya rasa Tahan tak sikit. sedap. Dia nak keluar. Bagilah saya rehat sekejap. Kalau Yuka jumpa awak sekarang ni nanti. Hebatnya.
letih luncur kepala. Kat sini? Awak tengah kerja lebih masa ke ni? Yelah, saya tak boleh berhenti buat pembedahan pada Grigio Raiden. Macam tu ke? Ya. Perbualan ni akan jadi panjang ke? Tentulah. Lepas saya buat analisis, saya ada jumpa sesuatu yang menarik. Sekejap. Jika dibandingkan dengan hidupan darat, ia mempunyai bilangan kromosom yang tak normal. Wah. Menyerok. Anak. Sini ke? Ya. Dan kalau sedikit kesamaan dalam... Tak ada apa-apa. Awak boleh teruskan. Kalau ia ada kromosom X berganda yang sama macam manusia maksudnya, jadi maknanya ia adalah betina. Okey. Saya kata ia betina. Betina? Itu maknanya ia boleh melakukan pergerakannya macam manusia buang angin pula. Saya tak Awak nak kena dengan saya ni. Cantiknya, tak rasa tu hebat? Betina? Tak. Memang hebat. Awak macam tak fokuslah ke belakangan ni. Cubalah fokus sikit. Sebab awak akan ada di barisan hadapan. Kita jumpa lagi nanti. Jumpa lagi nanti. Penatnya saya. Tak. Ya. Bom. Pacaran. Betul lah. Awak dapat bergerak bebas. Apa awak tengah buat tu? Saya buat jadi Ultraman Z. Saya nak jadi Ultraman Z dan kalahkan banyak raksasa. Yang macam menyeronokkan. Nanti. Apa dia? Ianya taklah semudah tu. Kami lawan raksasa demi melindungi manusia daripada tragedi dan kehancuran yang berlaku. Kami bertarung demi keamanan. Tapi raksasa juga ada alasan kenapa ia menyerang bumi. Bukannya ia sengaja nak mengancam. Red King yang kami lawan tempoh hari, ia cuma nak melindungi keluarganya. Itu aja. Tapi apa yang saya dah buat padanya? Kalaulah saya tak lakukan apa-apa masa tu, ramai manusia yang akan menderita. Tapi raksasa Red King pun ada keluarga juga. Telur? Dalam dunia ni, tak ada tempat untuk raksasa. Itu bukan salah mereka juga. Jadi sebab itulah, saya nak hadapinya sendiri. Tanggungjawab merampas kehidupan. Dahlah, kenapa awak bersenam pula? Saya tak tahu. Apa yang saya perlu buat? Semakin saya fikirkannya, makin saya jadi keliru. Cik Yoko dah buat keputusannya untuk lawan. Saya rasa malu. Baiklah. Baik. Awak nak makan duit tak? Mesti akan rasa lebih baik. Sebenarnya, manusia tak makan duit. Tapi, terima kasih ya. Ya ke? Dengar ya. Saya rasa pingat-pingat tu ada kepercayaan pada awak, Haruki. Saya dapat rasakannya kat dalam perut saya ni. Pingat-pingat tu nak kembali kepada awak. Kembali pada seseorang yang macam awak, Haruki, yang betul-betul kisah pada makhluk macam saya ni. Pingat-pingat Ultra tu percaya pada saya? Baiklah, sekarang cerita pada saya pasal Z. Mari kita dapatkan balik pingat-pingat tu. Okey.
Tiga, Dyna, Gaia. Ultraman Senior 3, Senior Dyna dan Senior Gaia mengeluarkan kuasa Gamma Future. Bila digabungkan, apa yang kuasa Gamma Future ni boleh buat, Haruki? ia boleh wujudkan bayang dan teleport. Kuasa ni berupaya memegunkan musuh dan menggunakan serangan berbayang cahaya dengan menghasilkan ilusi. Wah, saya boleh rasa. Tembusan Gamma. Pancaran Zastio. Ia macam ahli silap mata aja kan? Perut saya sakit. Nak keluar ke? Kanigon, awak tak apa-apa ke? Haruki, saya tak boleh tahan. Alamak, awak kena bertahan. Haruki, maafkan saya. Awak bergurau. Kanigon. Kanigon! Cepatlah. Macam mana nak buka benda ni? Cepat. Alamak. Leganya saya rasa. Tarik nafas, hembus nafas. Saya dah lepaskan semuanya. Maaflah atas semua kekacauan yang saya dah buat, ya. Terima kasih. Saya yang patut berterima kasih, Kanigon. Bye-bye. Bye-bye. Nanti jumpa lagi. Akhirnya saya dapat juga faham apa yang awak lalui. Okey. Walaupun kita bergabung jadi satu, masih ada perkara yang antara kita tak sedar. Ia satu masalah yang rumit. Sebab itulah, saya patut fikirkannya dengan awak. Saya percaya ia penting untuk Ultra macam saya pertimbangkannya. Encik Zack. Rasanya perut saya tengah lapar. Apa yang lawak sangat, ya? Kenapa? Sebenarnya perut saya kosong. Perut awak tengah kosong? Kenapa keluar bunyi macam tu? Kenapa? Sebenarnya perut Ultraman tak berbunyi ke? Terima kasih.
kekacauan di pangkalan storage? Raksasa 4 dimensi Barton lah penyebabnya. Sementara berlakunya pelompatan ruang dan juga masa, ada sesuatu yang berlaku pada Haruki. Seterusnya, dalam Ultraman Z, Capriccio 4 dimensi, Ultra Unggul. Omega.最後まで動画を見てくれて感謝感激です。ここを押すと最新情報をウルトラ素早くゲットできますぞ。ポチッと、そこのボタンをポチッと。